keluar nombor. Pergi dah. Dah buat dah, dah pergi dah. Dua-dua OKU. Dua-dua OKU. Punggung dah longkang je bang. Sebaik berada tu tadi. Yalah. Kalau tak tadi memang impit je. Memanglah. Dia dua-dua OKU. Oh ya? Dan dia pun OKU tu. Dia kat patah tu dia pun OKU. Power. Ada potong. Ada je program lah tak? Kita mesti kita superhero ni. Yalah. Nak potong lah tuan. Potong bujur. Potong kali. Potong ni pun lama juga. Kita nak potong juga. Ha? Potong juga terpaksa. Potong telur tu nak lah. Orang comong kat TV lah. Ini TV lah ni. Radio masuk. Tadi ya? Sembilan pun jauh. Lambat. Ini baru sampai. Macam mana dia boleh kembali dekat sini? Power. Tak power. Aduh, ini buat malu lah. Malu lah. Tak power langsung. Itu power, itu power. Kuning lagi power. Tapi bahaya juga efek. Biar Pak. Tengok ada leaking minyak tak? Minyak ada leaking tak, Ril? Ada leaking minyak leaking, Ril. Jaga oh. Saya dah cakap kereta ni turunkan slow, baru boleh keluarkan dia. Itu saja cara dia tadi. Dia punya apa? Lupa sikit tau. Ambil dia je. Memanglah nak keluarkan dia macam ni. Tu je. Saya pun
Mulut keluar darah tu. Hidung keluar darah. Ini pun di depan ni. Yalah. Lu mana tuju nak keluarkan dia je. Dalam YouTube. Mana satu? Tengok dia keluarkan tu kan. Ini daripada awal tadi lagi. Betul tak? Saya cadang saya daripada awal tadi lagi. Kita ramai-ramai ni ada. Seorang jaga sana, kita balik kereta dulu. Bukan kita lepas. Ramai boleh. Boleh. Ramai-ramai tu sebelah ni. Ya. Tak mau nak dengar masing-masing semua bagus. Bagus kau buat lah. Kita tengok lah. Ni ramai ni. Apa tak boleh ke? Kontrol sana, jaga sana. Saya tak berani ni lah. No comment lah. Saya tak berani nak komen banyak. Memang no comment lah. Ini perkara ni no comment lah. Kita pun bukan ada power. Ini tak repair apa lagi dah. Lot. Lot. Total loss. Dia kaki dah memang cacat lah. Oh, cacat. Dia cacat. Nak buat macam mana dah tu. Awal-awal lagi kalau buat. Awal-awal lagi kalau buat ramai boleh lepas kat situ. Dah boleh selamat. Tadi lagi dah keluar dah. Orang punya pandangan tak pun nak pakai. Faham tak? Saya cakap balikkan kereta sana. Ramai-ramai ni ada boleh minta tolong apa. Memang dia orang ulur tangan apa. Saya pun saya ulur tangan tu. Memang dah paralyze, tak boleh. Kaki dia memang dah paralyze. Tak ada jalan lagi saya nampak nak keluarkan dia balik kereta. Tak ada jalan lain lagi. Kalau nak bumbung dengan habis. Kopek bumbung habis. Sekejap dia boleh kopek bumbung tak apa. Dia potong lagi siang ni. Potong sana habis. Selesai. Pakai winch ada. Bukan tak ada winch. Ada winch. Pakai winch. Saya tarik pakai winch.